Bagi pengenalan kepada tajuk ini, berikut merupakan peta negara Kanada dan juga bendera negara Kanada. Konsep mozaik budaya yang diamalkan di negara Kanada menjadikan masyarakatnya sangat majmuk dengan jumlah penduduk sekitar 41.5 juta orang. Tiga kelompok utama etnik di negara Kanada ialah keturunan Eropah iaitu peneroka awal, kedua golongan minoriti ketara iaitu bukan putih dan yang terakhir sekali adalah penduduk peribumi asli iaitu 5% populasi mereka di negara Kanada. Asas sistem pentadbiran dan politik di negara Kanada adalah gabungan antara tradisi demokrasi British iaitu model Westminster dan sistem persekutuan Amerika Utara. Sistem pemerintahannya terdiri daripada ketua negara iaitu Raja Britain, Raja Charles III dan juga ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri. Sistem parlimen pula adalah dui dewan yang mana terdiri daripada Dewan Rakyat dan juga Senat. Sistem persekutuan juga terbahagi kepada dua iaitu kerajaan wilayah dan juga kerajaan persekutuan iaitu pusat. Budaya dan nilai sosial yang terdapat di negara Kanada pula adalah dua bahasa rasmi yang mana ianya mengiktiraf bahasa Inggeris dan bahasa Perancis sebagai bahasa rasmi. Yang kedua adalah warisan peribumi yang mana seni tradisi penduduk asli dihormati sebagai akar sejarah negara mereka. Yang ketiga adalah sukan kebangsaan iaitu hoki ais, sukan musim sejuk dan juga lacrosse, sukan musim panas iaitu mereka punya tradisi peribumi. Dari segi kulineri ikonik pula, mereka terkenal dengan hidangan poutine, kentang goreng dengan keju dan kuah gulai dari Quebec serta sirap maple. Kemudian, mereka juga terkenal dengan nilai teras iaitu masyarakat yang dikenali antarabangsa dengan sikap toleransi, kesetaraan, sopan dan juga ramah. Akhir sekali, Akta Pelapur yang mana negara ini merupakan negara pertama di dunia yang memperkenalkan Akta Kepelbagaian Budaya 1971 untuk menyatukan semua kaum. Sekian daripada saya. Terima kasih. Slide ini menunjukkan petunjuk makroekonomi Kanada bagi tempoh 2015 hingga 2024 yang merangkumi GDP, kadar inflasi, kadar pengangguran serta nilai import dan ekspor. Berdasarkan jadual, GDP Kanada meningkat daripada 1556.51 bilion pada tahun 2015 kepada 2243.64 bilion pada tahun 2024. Walau bagaimanapun, terdapat penurunan pada tahun 2020 akibat pandemik COVID-19 sebelum kembali meningkat pada tahun berikutnya. Dari segi inflasi, kadar inflasi berada pada tahap yang rendah sebelum meningkat kepada 6.8% pada tahun 2022 dan menurun semula kepada 2.38% pada tahun 2024. Bagi kadar pengangguran, peningkatan yang ketara dapat dilihat pada tahun 2020 sebelum kembali menurun apabila ekonomi pulih. Selain itu, nilai import dan ekspor Kanada menunjukkan trend peningkatan secara keseluruhan walaupun turut mengalami penurunan sementara pada tahun 2020. Berdasarkan analisis yang dilakukan, GDP Kanada menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam jangka panjang. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan ekonomi yang stabil dan disokong oleh pelbagai sektor ekonomi. Selain itu, kadar inflasi yang meningkat pada tahun 2022 berjaya dikawal dan kembali menurun pada tahun 2024. Keadaan ini menunjukkan kestabilan harga semakin baik. Dari segi pasaran buruh, kadar pengangguran yang menurun selepas pandemik COVID-19 menunjukkan pemulihan ekonomi dan peningkatan peluang pekerjaan. Seterusnya, peningkatan nilai import dan ekspor membuktikan bahawa aktiviti perdagangan antarabangsa Kanada terus berkembang dan kekal kukuh. Kesimpulannya, petunjuk makroekonomi yang dianalisis menunjukkan bahawa Kanada mempunyai prestasi ekonomi yang baik dengan pertumbuhan GDP yang berterusan, kadar inflasi yang semakin stabil, kadar pengangguran yang terkawal serta perdagangan antarabangsa yang aktif. Seterusnya, saya akan masuk kepada sumber semula jadi di Kanada. Kanada merupakan negara yang kaya dengan sumber semula jadi. Ini menyokong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia juga menjana pendapatan negara melalui perdagangan dan ekspor. Di negara Kanada terdapat tiga sumber utama iaitu petroleum dan gas asli.
Yang kedua, tenaga hidroelektrik. Dan yang ketiga, sumber hutan. Saya akan membincangkan analisis sumber petroleum dan gas asli di Kanada. Dari segi stok sumber, Kanada mempunyai rezerv petroleum terbukti sebanyak kira-kira 160 bilion tong yang banyak tertumpu di Alberta dan British Columbia. Kanada juga mempunyai rezerv gas asli yang besar untuk memenuhi keperluan tenaga domestik dan ekspor. Dari segi pengeluaran, Kanada merupakan antara pengeluar petroleum dan gas asli terbesar di dunia. Industri ini penting kerana menyumbang kepada KDNK, hasil kerajaan dan juga peluang pekerjaan. Petroleum juga digunakan dalam sektor pengangkutan dan industri, manakala gas asli digunakan untuk pemanasan, pemakadiaman dan penjanaan elektrik. Kanada masih mengimport sedikit petroleum, tetapi kebergantungan terhadap import tenaga adalah rendah kerana pengeluaran domestik yang tinggi. Pada masa yang sama, petroleum dan gas asli menjadi antara ekspor utama Kanada, terutamanya ke Amerika Syarikat. Kesimpulannya, petroleum dan gas asli merupakan sumber penting kepada ekonomi Kanada, namun pengurusan secara lestari diperlukan bagi menjaga alam sekitar dan memastikan sumber ini berterusan. Seterusnya, saya akan masuk kepada tenaga hidroelektrik. Pertama sekali tentang stok sumber. Sebanyak 595 stesen hidroelektrik yang terdapat di Kanada. Kapasiti yang terpasang ialah sebanyak 82,232 megawatt. Dan pengeluar hidroelektrik ketiga terbesar di dunia adalah negara Kanada. Yang kedua ialah pengeluaran. Ia menjana sebanyak 343.4 juta megawatt per hours elektrik pada tahun 2025. Ini menyumbang sebanyak 54.9% daripada jumlah elektrik negara. Ini juga merupakan sumber elektrik terbesar di Kanada. Yang ketiga ialah penggunaan. Ini digunakan oleh isi rumah, industri dan sektor komersial. Ia mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Yang ketiga, pelepasan karbon yang rendah. Yang keempat, import. Kanada mengimport elektrik dari Amerika Syarikat. Ini disebabkan kemarau dan kekurangan sumber air. Dan yang terakhir ialah ekspor. Negara Kanada merupakan antara pengekspor elektrik terbesar kepada Amerika Syarikat. Ia menjana pendapatan berbilion dolar dan menyumbang kepada ekonomi negara. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sumber hutan di Kanada. Kanada merupakan salah satu kawasan hutan terbesar di dunia dan kebanyakannya terdiri daripada hutan boreal. Hutan ini bukan sahaja menjadi habitat pada hidupan liar, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpang karbon yang penting untuk membantu mengurangkan kesan perubahan iklim. Daripada aspek pengeluaran, industri perhutanan Kanada menghasilkan pelbagai produk seperti kayu balak, kayu gergaji, pulpa dan kertas. Industri ini menyumbang sebanyak 30.7 bilion Kanada dolar kepada KDNK Kanada pada tahun 2024 serta menyediakan lebih daripada 194,000 peluang pekerjaan. Bagi penggunaan pula, hasil hutan digunakan secara meluas dalam sektor pembinaan, pembuatan, perabot serta pengeluaran kertas dan bahan pembungkusan. Selain itu, sisa kayu turut dimanfaatkan sebagai sumber tenaga biogesi yang lebih mesra alam. Walaupun Kanada merupakan pengeluar utama produk hutan, negara ini masih mengimport beberapa produk tertentu yang tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Namun begitu, jumlah import adalah jauh lebih rendah daripada ekspor. Dari segi ekspor, Kanada merekod nilai ekspor sebanyak 37.2 bilion Kanada dolar pada tahun 2024. Amerika Syarikat merupakan pasaran utama dengan 76% daripada jumlah ekspor, diikuti China sebanyak 10% dan Jepun sebanyak 3%. Kesimpulannya, sumber hutan memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi Kanada kerana bukan sahaja menjana pendapatan negara dan peluang pekerjaan, malah membantu memelihara alam sekitar serta menyokong pembangunan mampan. Baik, kemudian kita sambung kepada bahagian isu penggunaan sumber semula jadi. Bagi isu yang pertama, iaitu penebangan hutan berlebihan, Kanada berdepan cabaran besar apabila aktiviti pembalakan komersial secara intensif telah menjejaskan ekosistem. Kesan utamanya termasuklah kehilangan habitat semula jadi dan pengurangan keupayaan alam untuk menyerap karbon dioksida.
Bagi menanganinya, kerajaan Kanada telah mewajibkan program penanaman semula pokok serta melaksanakan strategi pengurusan hutan mampan untuk memastikan ekonomi dan alam sekitar berkembang secara seimbang. Seterusnya, isu kedua melibatkan pencemaran akibat pengeluaran pasir minyak di Alberta. Walaupun industri ini penting untuk ekonomi, proses ekstraksinya menggunakan air dan tenaga yang sangat besar, lalu menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau yang sangat-sangat tinggi. Sebagai langkah penyelesaian, kerajaan Kanada menguatkuasakan piawaian karbon yang ketat dan memperkenalkan dasar perubahan iklim yang memfokuskan kepada peralihan teknologi hijau serta tenaga boleh diperbaharui. Sektor keempat yang kritikal ialah isu aktiviti pelumbungan. Kekayaan mineral seperti emas dan uranium di Kanada memberikan pulangan ekonomi yang tinggi. Namun, pembuangan sisa yang tidak teratur boleh mencemarkan sumber air dan merosakkan lanskap. Kini, setiap projek pelumbungan baharu diwajibkan melalui penilaian impak alam sekitar yang ketat. Di samping komitmen syarikat untuk memulihkan semula kawasan yang telah dieksploitasikan. Sektor keempat yang kritikal ialah isu aktiviti pelumbungan. Kekayaan mineral seperti emas dan uranium di Kanada memberikan pulangan ekonomi yang tinggi. Namun, pembuangan sisa yang tidak teratur boleh mencemarkan sumber air dan merosakkan lanskap. Kini, setiap projek pelumbungan baharu diwajibkan melalui penilaian impak alam sekitar yang ketat. Di samping komitmen syarikat untuk memulihkan semula kawasan yang telah dieksploitasikan. Akhir sekali, isu perubahan iklim dan pencairan ais di kawasan Arktik Kanada. Peningkatan suhu global telah mengancam hidupan kutub seperti beruang laut dan meningkatkan risiko hakisan pantai. Bagi menghadapi cabaran jangka panjang ini, Kanada komited melaksanakan sistem harga karbon serta memperkukuh pelan tindakan iklim kebangsaan demi mencapai sasaran pelepasan sifar bersih menjelang tahun 2050. Ini adalah pengurusan tanah dan hutan secara lestari. Yang pertama, pengurusan tanah lestari atau Sustainable Land Management (SLM) merujuk kepada penggunaan dan pengurusan tanah secara cekap serta mampan untuk mengekalkan produktiviti tanah dan melindungi alam sekitar bagi generasi kini dan akan datang. Antara langkah yang dilaksanakan ialah mengurangkan hakisan tanah, menggalakkan amalan pertanian lestari, melindungi tanah lembap dan habitat hidupan liar serta mengurangkan pencemaran sumber air. Selain itu, SLM juga membantu mengekalkan biodiversiti, menyokong keselamatan makanan dan mengurangkan kesan perubahan iklim. Seterusnya, pengurusan hutan lestari atau Sustainable Forest Management (SFM) ialah pengurusan sumber hutan secara bertanggungjawab bagi memastikan manfaat ekonomi, sosial dan alam sekitar dapat dinikmati secara berterusan. Pelaksanaannya termasuk mengawal aktiviti pembalakan secara mampan, menjalankan penanaman semula pokok, memantau kesihatan hutan dan menggunakan teknologi moden dalam pengurusan hutan. Di samping itu, SFM turut melindungi habitat hidupan liar, memelihara biodiversiti hutan dan memastikan keseimbangan antara pembangunan serta pemeliharaan alam sekitar. Ini adalah kepentingan SLM dan SFM. Yang pertama, iaitu memelihara alam sekitar dan biodiversiti. Pelaksanaan ini membantu melindungi habitat semula jadi serta mengekalkan kepelbagaian flora dan fauna. Selain itu, amalan pengurusan yang lestari turut mengurangkan hakisan tanah dan pencemaran sumber air sekaligus memastikan ekosistem kekal seimbang. Kedua, mengurangkan kesan perubahan iklim. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon semula jadi yang membantu mengurangkan jumlah karbon dioksida dalam atmosfera. Pada masa yang sama, hutan juga memainkan peranan penting dalam pengawal suhu dan mengekalkan keseimbangan ekosistem. Yang terakhir ialah menyokong pertumbuhan ekonomi mampan. Pengurusan sumber tanah dan hutan secara lestari memastikan sumber tersebut dapat digunakan secara berterusan tanpa menjejaskan generasi akan datang. Selain itu, sektor pertanian dan perhutanan turut menyumbang kepada peluang pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi negara. Kesimpulannya, SLM dan SFM bukan sahaja melindungi alam sekitar, malah membantu menangani perubahan iklim dan menyokong pembangunan ekonomi yang mampan di Kanada. Kesimpulannya, Kanada mempunyai pelbagai sumber semula jadi seperti petroleum, gas asli, tenaga hidroelektrik, hutan, perikanan dan mineral yang banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Namun, penggunaan sumber secara berlebihan boleh memberi kesan negatif
kepada alam sekitar. Oleh itu, pengurusan sumber secara mampan perlu dilaksanakan bagi memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam sekitar dapat dikekalkan untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.